Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua para penonton yang menonton episod khas untuk segmen yang ketiga, siri ketiga dalam Cikgu EduTalk Podcast. Pada hari ini kita akan bawakan dua orang tetamu istimewa yang sebenarnya menjadi salah seorang tulang belakang yang merealisasikan Cikgu EduTalk. Jadi nak kita berkenalan dulu dengan tetamu kita yang pertama, Cikgu Yusof. Boleh Cikgu Yusof perkenalkan diri dulu terlebih dahulu? Baik, terima kasih Cikgu Mariam. Saya ni namanya Muhammad Yusof lah, selaku pegawai USTP PPD Gulai. Jadi saya rasa macam tadi Cikgu Mariam sebut EduTalk ni kan? Ya betul. EduTalk ni kita punya program lah kan. Tapi sebenarnya kita ada satu yang lebih besar. Tahu apa Cikgu Mariam? Ya, hari ini sebenarnya episod istimewa ni sebenarnya kita nak memperkenalkan VMC. VMC. Jadi betul. Semua yang mendengar ni mungkin kali pertama dengar VMC tu apa. Jadi sebelum kita teruskan lebih lanjut, saya juga suka nak memperkenalkan tetamu istimewa kita yang kedua, iaitu Cikgu Afifah. Boleh perkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum. Nama senang je, Afifah binti Arifin. Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Kulai. Okey, maksudnya rakan sekerja lah. Rakan sekerja Cikgu Yusof lah. Cikgu Yusof dan Cikgu Afifah. Okey, jadi hari ni sebenarnya apa tujuan kita nak berkumpul di sini atau berjumpa? Sebenarnya kita nak memperkenalkan tentang VMC. Boleh Cikgu Yusof terangkan ataupun huraikan ataupun ceritakan sebenarnya apa itu VMC? Okey, baik. Bila sebut VMC ni, kalau daerah Kulai lah kan, saya rasa perkataan ni tak pernah dengar lagi kalangan guru-guru kita semua kan. Ya, betul. Sebab kita masih baru lagi kan betul. VMC. Saya boleh uraikan, VMC ni akronim daripada Vision Media Kreatif, yang kita bawakan khas di bawah PPD Kulai, untuk guru-guru di daerah Kulai. Apa tu VMC? Kejap lagi saya akan uraikan lebih lanjut lah. Kita usah pada Cikgu Afifah dulu. Macam mana tercetusnya VMC ni. Kisahnya bermula daripada saya mula masuk ke PPD tahun 2021. Masa tu saya ditugaskan untuk, kamilah ditugaskan untuk menghasilkan video Hari Guru peringkat negeri kan. Betul. Peringkat negeri. Dan masa tu saya bersendirian. Belum ada siapa-siapa. Tim-tim lama semua dah tak ada. Jadi yang saya memang kenal antaranya ialah Cikgu Yusof lah, dan kawan-kawannya. Jadi saya approach pada Cikgu Yusof dan kita hasilkan satu video Hari Guru peringkat negeri, tokoh guru. Dari situ sebenarnya kita dah mula berbincang-bincang untuk kumpulkan semula kumpulan yang profesional, yang mahir dalam media ni. Daripada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, setiap tahun tu ada yang kita kolaborasi dengan Cikgu Yusof, yang kita pun panggil untuk bengkel-bengkel. Sampailah 2025, akhirnya beliau diseru masuk ke PPD Kulai, dan beliaulah sebenarnya yang merealisasikan kumpulan VMC ni. Okay, kalau dia semula, isu yang berlaku sekarang ni, kita tiada satu tim yang dapat membawa media ni ke arah yang lebih tinggi lah. Dan jika ada pun, kita tak dapat nak beri peluang kepada guru-guru ni untuk mereka berkarya dengan kreativiti sendirilah. Jadi sebab itulah antaranya kita fikirkan bagaimana kita nak menjayakan sesuatu program, tetapi dalam masa yang sama kita tiada kepakaran untuk menghasilkan perkara tersebut lah. Jadi itulah antara sebahagian perkara yang kita nak cetuskan, kita berikan peluang kepada guru-guru untuk bantu. Faham. Jadi maksudnya sebenarnya akhirnya 2025 ni menjadi realiti hasrat yang telah sekian lama. Betul. Dan VMC ni ialah hasil daripada sebenarnya telah lama, tapi kita berikan penjenamaan, dan akhirnya pada hari ini yang anda dapat lihat hasil daripada penjenamaan tersebut, iaitu VMC, Vision Media Kreatif. Ya, betul. Cikgu Yam, kalau kita perasan dalam beberapa tahun sebelum ni, sebenarnya Kulai kita dah ada benchmark daripada daerah-daerah lain tahu. Pertandingan video yang berkaitan dengan video, berkaitan dengan animasi, kita sentiasa dapat tempat. Jadi kita nampak kat situ dalam daerah kita ni ada cikgu-cikgu yang mahir tu. Cuma kita tak ada platform nak mengumpulkan mereka. Jadi VMC ni secara rasmi yang kita boleh. Jadi boleh Cikgu Yus terangkan sebenarnya macam mana kita nak sertai kepada guru-guru yang mempunyai bakat, mungkin ada hasrat untuk sebar luaskan lagi bakat dari pelbagai bidang, terutama berkaitan dengan teknologi ni. Bagaimana nak sertai VMC? Okey, baik. Untuk VMC ni bukan satu kumpulan yang eksklusif lah.
Tapi sebenarnya kita nak beri peluang kepada semua guru di daerah Kulai. Okey, saya yakin percaya setiap sekolah ni ada guru yang berbakat, ada guru yang berkemahiran, tetapi mereka tak dapat nak menterjemahkan kreativiti mereka. Jadi dengan VMC ni kita mempelawa setiap sekolah di daerah Kulai, 75 sekolah di daerah Kulai. Andai kata ada 10 orang guru pun di sekolah tersebut, kita persilakan untuk menyertai VMC ini. Sebab apa? Platform inilah dapat membantu kita menggilap kemahiran kita, knowledge kita, skill kita untuk kita perkembangkan lagi. Sebab apa kita buat macam ni? Kalau kita boleh relatekan dengan keadaan sekarang ni, TV PSS. Kan? TV PSS ni sangat popular sekarang ni kan. Dan 3-4 tahun kebelakangan ni, setiap tahun ada saja pertandingan video kreatif dan sebagainya. Dan di daerah Kulai sendiri pun, kalau kita lihat, penyertaannya ada. Tetapi tak begitu menggalakkan lah. Tak banyak lah kan. Kebiasaannya sekolah yang dah memang kita tahu, sekolah guru yang sama, murid-murid macam yang Cikgu sama. Mariam sendiri pun antara juga kan. Jadi kita nak semoga lebih ramai lagi lah. Ya betul. Itu nak beri peluang pelajar macam tu. So bila guru dapat kemahiran tersebut, jadi guru ada keyakinan untuk membantu murid-murid kan, menyertai pertandingan dan berikan peluang kepada murid untuk mendapat markah PJSK ke peringkat yang lebih tinggi lah, negeri, kebangsaan dan sebagainya lah. Kan begitu Macam buat FIFA pun sebenarnya boleh kaitkan dengan dasar pendidikan digital juga. Betul. Kita tubuhkan VMC ni bukan sekadar suka-suka, bukan short sendiri ke apa yang Cikgu Yusof, bukan semua kenal Cikgu Yusof ni dengan video raya, post scamnya apa je kan, bukan short sendiri. Tapi kita selaras dengan dasar pendidikan digital kita. Semua tahu teras 1 hingga teras 6 kita nak capaikan teras 1 murid fasih digital tu, kita kena kuasai, kena dapat semua-semua teras yang lain tu. Yang kedua pendidik fasih digital, kemudian teras yang kelima kandungan digital berkualiti. Nak dapat kandungan digital berkualiti, pendidiknya kena kompeten digital dulu. Betul. Kemudian teras 4 infrastruktur dan infrastruktur kan. Benda tu belum lengkap lagi dekat sekolah. Jadi kat sini kita dapat berkumpul, kita boleh sharing, kita boleh kongsi-kongsi infrastruktur yang ada. Betul. Kemudian bila kita dah ada satu nama VMC, kita pergi teras 6 pula. Kita boleh tarik-tarik rakan strategik yang committed. Boleh tengok kan ada platform yang diorang boleh salurkan, diorang pun dapat benefit juga, sama-sama win-win situation. Jadi teras 6 pun kita dapat capai kat situ. Semua lengkap, murid kita dapat libatkan, murid akan dapat capai fasih digital tu bila semua sama-sama selaras bergabung bersama. Betul. Jadi VMC ni sebenarnya secara keseluruhannya adalah gabungan yang bukan short sendiri, tapi sebenarnya akan menjadi satu platform yang lengkap untuk memastikan dasar pendidikan digital tu sendiri dapat dicapai, dan kita menyahut seruan daripada kementerian lah. Dan Vision Media Kreatif ni diharapkan agar dapat menjadi satu wahana yang utama kepada para guru untuk berkongsi kepakaran masing-masing, insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya, kita berehat sebentar. Baiklah, kembali kita sekali lagi dalam episod yang ketiga, masih lagi membincangkan tentang VMC. Dan sebenarnya pada hari ini kita boleh lihat di mana-mana platform, terutamanya TikTok, IG, yang mana para guru pun berlumba-lumba sebenarnya dah mempunyai kemahiran. Dan sebenarnya mungkin Cikgu Yusof boleh bagi tahu atau kongsikan bagaimana sebenarnya guru-guru ni yang berminat dan apa sebenarnya kemahiran diperlukan untuk sertai VMC. Okey, baik. Dalam VMC ni sebenarnya kita nak menekankan 6 kemahiran utama lah. Pertamanya berkenaan dengan videografer. Videografer ni kita kena percaya sekarang ni di mana-mana sekolah pun untuk kita merekodkan sesuatu perkara macam program sebagainya kan, kita perlu perakamkan video kan untuk kita tu. Kemudian keduanya fotografer mengambil gambar. Dan ketiganya podcast, macam kita buat sekarang ni podcast. So kalau kat sekolah pun mereka boleh menghasilkan podcast sendiri, perbincangkan dengan isu-isu di sekolah. Yang keempat editor untuk video. Yang seterusnya kelima graphic designer. Graphic designer. Dan yang seterusnya yang keenam apa dia cikgu? Publicity, media sosial. Jadi sebenarnya 6 perkara ni memang sangat penting lah untuk kita hasilkan sesuatu kandungan yang berkualiti. Betul. Dan sesuai dengan arus
perubahan pendidikan pada hari ini lah. betul. Jadi sekiranya guru-guru yang berminat, ada 6 kemahiran rasanya, mungkin hebat dari segi suntingan video, hebat dari segi videografer, daripada sebagai jurukamera juga, kalau suka bercakap mungkin boleh jadi moderator untuk podcast. Ya, Jadi betul. cikgu-cikgu boleh sama-sama kita sertai podcast, dan juga jangan lupa untuk sertai tim VMC. Satu lagi Cik Diam, jangan lupa tahu Cikgu Sob, kita kan sekarang MMI kena jaga. Ya, waktu betul. MMI. Apa tu MMI? MMI kena jaga kan. Semua tahu tak MMI? Mungkin ada Menjaga guru-guru masa baru. instructional. Ya, menjaga masa Jadi, instructional. kenapa kita buat tim ni? Supaya kita ada ramai kat sini yang boleh menyumbangkan kemahiran apabila kita ada apa-apa acara dan Event, sebagainya. ya. Boleh bergila-gila. Tak adalah isu MMI asyik cikgu ni, asyik muka cikgu ni, asyik muka Ya, cikgu ni yang keluar. Kita betul. boleh bergila-gila, semua dapat pengalaman tu kan. Betul. Jadi sebenarnya VMC ni secara tak langsung pun sama-sama juga. Walaupun kita bergerak dalam dunia pendidikan digital, kita mungkin meninggalkan sekolah untuk tugas di sini, tapi kita tetap dengan kehadiran lebih ramai lagi guru-guru yang berminat di VMC ni, kita akan boleh jayakan Ya, betul. hasrat. Bukan sahaja hasrat pendidikan digital tadi, 6 ciri-ciri tadi, dan juga waktu MMI juga kita perlu berikan tumpuan lah. Sebab itu tugas kerja buat yang pertama. Saya nak sentuh sikit lah mengenai kadang training sekarang kan. Media sosial ni di hujung jari. Ramai guru-guru kita pun ada TikTok dan sebagainya kan, dan ramai berminat untuk menjadi influencer. Jadi ini satu peluang untuk kita beri kepada guru-guru yang berminat dengan media sosial ni untuk jadi influencer, join tim VMC untuk kembangkan lagi potensi diri mereka, okey, terutamanya kita kaitkan dengan pendidikan. Jadi itulah yang sangat penting. Kenapa? Apabila mereka ada kreativiti, ada kemahiran skill, boleh menghasilkan konten yang terbaik, kita upload dalam ruang ilmu guru. Betul. Ruang ilmu guru. Dan dalam masa yang sama, dia akan memberi manfaat kepada semua pelajar di seluruh negara. Betul. Jadi bukan hanya sekadar influencer media sosial sahaja. Ya, betul. Tapi secara rasminya, dan boleh guna pakai dan diletakkan di medium yang rasmi. Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri episod yang istimewa pada hari ini, kita nak dengarlah, mungkin Cikgu Afifah boleh berikan apa harapan Cikgu Afifah sebenarnya untuk penubuhan pasukan VMC ni. Okey, bagi diri saya sendiri secara peribadi, harapan saya bukan terhenti setakat cikgu sahaja. Sebenarnya kita nak di akhirnya ialah kemenjadian murid. Kita nak di akhirnya yang sedang tercari-cari masa depan tu ialah anak murid kita. Kita sekarang dah ada kerja, cikgu-cikgu yang jadi influencer ni semua pun dah ada dah kerja, dah nampak dah masa depan dan ending. Mungkin tak sempat ending ke tak tahulah kan, tapi dah tahulah. Tapi anak-anak kita ni belum tahu lagi, akan masih datang mencari-cari. cabaran akan datang, dia tak tahu lagi. Yang kita nampak sekarang ini yang sedang naik. Jadi influencer lah semua nak jadikan. Kalau anak-anak kita dekat sekolah semua tengah nampak sekarang nak jadi influencer lah, dia cita-cita nak jadi influencer kan. Tapi influencer yang macam mana? Itu yang perlu bantuan dan guide daripada cikgu. Sebab tu itulah antaranya harapan saya daripada VMC ni, daripada bidang media ni banyak bidang kerja yang boleh murid-murid kita terukai dan boleh daripada segi kewartawanannya, daripada segi videografi, semua tu rasanya dia punya ni besar-besar kan. Betul. Boleh menghasilkan menjana kewangan. Betul. Jadi secara tak langsung lah. Antara harapan saya yang terbesar kat situ, terutama anak-anak sekolah menengah yang nak pergi ke alam pekerjaan selepas ini. Cikgu yang kemahiran tak berhenti kat situ. Dia bawa sekali anak-anak murid dia untuk sama-sama ada kemahiran ni. Bukan setakat cikgu tu sahaja yang pandai edit video, pandai ambil gambar semua, tapi murid dia tak tahu apa-apa. Sebab asalnya pun TVPSS ni untuk anak murid. Jadi kemenjadian murid. Betul. Kita tidak meninggalkan murid, dan bukan hanya guru sahaja yang syok sendiri, tapi kita bawa bersama-sama dengan murid tersebut. Jadi Cikgu Yusof pula. Okey, kalau hasrat saya yang short term dululah sementara. Saya harapkan agar guru-guru di daerah Kuala khususnya menyambut hasrat VMC sendiri untuk sama menyertai, kerana kita berikan peluang untuk mengasah bakat, meningkatkan kreativiti sama-sama kita berkongsi ilmu, dan daripada situ kita bawa ke sekolah masing-masing. Sampai di sekolah masing-masing kita berikan pula kemahiran kita peringkat sekolah, kita cari murid-murid yang berbakat, tengah tunjulkan bakat mereka,
sertai pertandingan yang dianjurkan, contoh TPSS sebagainya, sinar berstari, dan di situ kita akan dapat lihat bagaimana kita boleh menunjukkan apa istilah tu, kita nak mencapai satu KPI di bahawa dengan kemahiran ini dapat memberikan satu potensi yang baik untuk murid dan juga sekolah lah, kan. Jadi secara tak langsung sebenarnya membantu juga. Ya, betul. Mencungkil bakat dan kita salurkan kepada yang sebenar. Betul. Dan juga menyokong pertandingan-pertandingan yang telah dilaksanakan. Dan jadi, dalam masa yang sama kita boleh membantu untuk meningkatkan peratusan D5. Itu yang penting. Jangan betul. lupa mesti login guna Google. Bukan Google Classroom, kita guna D5 lah. Gunakan apa saja AI tu dalam masa yang sama ni kita selitkan sikit lah supaya peratusan D5 meningkat, terutama di daerah Kulai. Betul. Cikgu Yam, mungkin pentadbir tertanya diorang dapat apa kan daripada ni? Betul. Pentadbir pula. Kalau untuk pentadbir, dari segi pentadbir, tuan-tuan mungkin tak perasan kemenjadian murid, kemenjadian guru ni semua ada dalam SKPM KAS. Betul. Standard 5. Okay? Kemenjadian murid, kemenjadian guru, kemenjadian sekolah yang sekolah tercari-cari sekarang ni. Jadi kita berikan saluran ni. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan, Cikgu Yusof dan Cikgu Afifah, VMC ni sebenarnya telah menyokong keseluruhan. Harapan bukan hanya kepada guru, kepada murid, kepada sekolah, kepada pentadbir, dan kita harapkan dengan penerbitan podcast-podcast begini nanti akan juga dapat membuka mata masyarakat tentang sebenarnya peranan guru, dan kita salurkan kepada masyarakat tentang kenapa VMC pada hari ini ditubuhkan. Jadi ada apa-apa lagi Puan Afifah atau Cikgu Yusof nak tambah tentang VMC sebelum kita akhiri podcast pada hari ini? So yang last bagi saya harapkan VMC disambut baiklah oleh guru-guru, dan insyaAllah kita akan lakukan yang terbaik supaya kita boleh majukan pendidikan kita ke arah lebih tinggi. InsyaAllah. Puan Afifah pula? Okey, harapan saya jom sertai ramai-ramai, sertai VMC yang mahir. Ada salah satu kemahiran yang Cikgu Yusof sebutkan tadi. Sertailah VMC, sama-sama kita naikkan potensi diri, potensi di daerah dan potensi di sekolah anak-anak kita. Okey, itu saja. Nampaknya kalau tadi guru-guru, para penonton dah dengar matlamat, hasrat, impian VMC ni, sebenarnya kita bukan syok sendiri, tapi kita harapkan juga sokongan-dokongan masyarakat, terutamanya guru-guru di daerah Kulai untuk sama-sama sertai dan perhebatkan lagi tim VMC. Jadi ingat, VMC, Vision Media Kreatif, untuk pembangunan Kulai yang lebih cemerlang, insya-Allah. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share video ini, dan boleh kongsikan link kepada kawan-kawan yang lain untuk kita perhebatkan lagi tim VMC. Jadi kepada guru-guru yang mempunyai bakat 6 kemahiran yang telah disebutkan tadi, bolehlah sama-sama kita sertai VMC. Jadi nampaknya masa pun dah mencemburui kita. Semua kita berjumpa lagi dalam episod lagi yang menarik. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe dan share. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.